kau jangan macam-macam. Kau ngendap aku kan? Apa benda kau ni? Aku dah cakap hati kau cantik lah. Bukan dalaman dalam kau tu. Kau ni... Tak payahlah. Tengok tu. Masih lagi nak berkepit dengan Mak. Macam manalah Mak tak boleh tahu apa yang Luna rasa. Asal dia anak Datuk lah, aku suruh kau masuk jarum. Masuk jarum apa? Long tengok tu ayah dia tu, Datuk tu. Kerek semacam. Tiap hari lepas sekolah mesti Sin datang sini, Papa. Lagipun, makcik ni masak sedap tau. Ada-ada je sini. Taklah Datuk, biasa-biasa je. Saya minta maaflah rumah kami ni serba kekurangan. Takut Datuk tak selesa. Tak apa. Terima kasihlah Puan sebab tolong jagakan Sin ni untuk saya. Maklumlah saya ni busy. Ni, kau ambil balik. Lah, kenapa ni stamina? Aku tak sukalah macam ni, Sen. Aku kawan dengan kau bukan sebab handphone ni tau. Aku tak cakap pun kau kawan dengan aku sebab phone tu. Aku bagi kau phone tu ikhlas, kau tahu tak? Alah, nanti senang lah kita nak call ke, message ke apa. Perlu ke kau nak message aku? Oh, okey. Lepas ni aku tak datang rumah makcik dah. Mana boleh macam tu? Siti Aminah, Siti Aminah. Kau ni jahat kan? Suka panggil aku nama Siti Aminah. Aku suka kot nama Siti Aminah tu. Nama Siti Aminah tu klasik. Tapi mana kau dapat nama Luna tu? Panggil je lah aku Luna. Pak Pasin orang kaya kan? Datuk lagi tu. Mintalah lebih sikit. Bukan apa, zaman sekarang ni harga barang semua dah naik. Sin fahamlah kan? Nanti kalau dah dapat duit, jangan bagi dekat mak. Bagi dekat akak. Tak apa. Asin, aku nak cakap gulak tau kat kau. Kau mesti boleh buat punya. Bapak kau nanti mesti bangga dengan kau. Kau pun sama. Gulak tau. Sin. Kau nak apa lagi Siti Aminah? Dah lambat ni. Aku pun sayang kau. Dah, jom masuk dewan dulu. Sekejap lagi lepas exam kita jumpa Oh, balik rumah kot. Kenapa? Siti Aminah, kenapa? Tak adalah. Lepas ni kau mesti dah jarang-jarang jumpa aku kan? Kau janganlah risau. Sampai bila-bila pun aku takkan lupa. Aku cuma tak nak dilupa aku. Alah, hai. Bandar dengan sini bukan jauh mana pun. Nanti mesti dia cari kau. Luna, patut kau happy lah. Sebab kau dah berjaya ubah Sen jadi Sen yang baru. Itulah. Kalau sedar tak sedar aku pun bukan Luna yang dulu lagi. Peninggalan bapak aku tu. Aku ni kalau susah pun sampai bila-bila takkan jual tau van aiskrim tu. Tapi kau memang dah patut balik dah pun, Sen. Kenangan kau dah habis dah dekat kampung ni. Sen tu lah, Mak. Melampau tak? Adakah patut dia ajak Luna kahwin, lepas tu dia cakap main-main je? Taklah Luna tak faham lah. Luna? Aku malas lah nak cakap dengan kau ni. Menyampah kau tahu tak? Tepi! Kau pergilah balik bandar kau tu. Siti Aminah! Tunggu aku. Yang Melayu tu. Dia kata kalau aku duduk atas buai ni, nanti ada anak raja masuk minang aku. Tapi itulah. Zaman sekarang ni, manalah nak ada dah kan cerita dongeng macam tu. Kau tak bagi aku pergi Cakap lah betul-betul. Kau kan ada papang kau ada rumah kau ada kehidupan lain. Aku ni apa je lah yang ada. Harapkan kereta... Hussein, macam mana? Soalan tadi? Okey. Boleh lah.
Aku jawab yang mana aku tahu je. Kan aku dah cakap dengan kau, soalan sport tu confirm masuk lah.